Kelas TikTok. Bila kelas TikTok saya suka dalam TikTok tu, dia kadang-kadang mereka buat kata-kata tu saya suka. Ada satu kata-kata ni yang saya rasa kalau saya kongsi dengan Pak Long menarik. Dia tulis situ perjalanan umur manusia. Dia tulis tu. Perjalanan umur manusia. Orang kita lah, manusia. Dia bubuh yang pertama, dia kata umur 5 tahun sampai 10 tahun. Perjalanan budak-budak pada usia ini ke rumah kawan, tujuan dia apa dia? Umur 5 tahun sampai umur 10 tahun. Dia pi rumah kawan, umur-umur tu dia pi, dia nak buat apa belum ke rumah kawan? Dia nak pergi main. Dia pi nak jumpa kawan sebab apa? Sebab dia nak main. Betul? Umur 5 tahun, umur 10 tahun. 5 tahun ke 10 tahun. Umur budak-budak ni, dia pergi rumah kawan, dia tak ada nak buat apa. Dia nak main. Nombor 2, dia kata umur 10 tahun sampai 20 tahun. Umur 10, 11, 12, 13, 14. Umur ni, dia pergi rumah kawan, dia nak buat apa? Dia nak pergi buat kerja sekolah. Umur pergi rumah kawan, nak pergi buat kerja. Kalau budak ni duduk di universiti, dia nak pergi buat kerja. Kalau budak ni duduk di college, dia nak pergi buat kerja. Kalau umur budak ni dia duduk sekolah menengah, dia pergi rumah kawan tu nak buat kerja sekolah, nak buat sekolah. Perjalanan 5 tahun, 10 tahun pergi rumah kawan sebab nak pergi main. 10 tahun hingga 20 tahun pergi rumah kawan sebab nak buat kerja sekolah. 20 tahun hingga 30 tahun dia pergi rumah kawan sebab apa dia? Sebab dia lama tak jumpa. Dia pergi kerja mana-mana, dia balik raya, dia pergi ziarah rumah kawan dia, lama tak jumpa. Betul? Umur 30 tahun sampai 40 tahun umur saya, pergi rumah kawan-kawan nak buat apa? Pergi tengok kawan dapat anak. Bini baru beranak, dia baru beranak. Pergi kenuri akikah. Ini umur saya ni belum. Umur 30-an. Duk pergi rumah kawan-kawan lah. Ni akikah anak nombor 2, anak nombor 3. Tu umur 20. Sorry. Umur 30 ke 40. 40 ke 50. Dia pergi rumah kawan-kawan, dia pergi buat apa? Belum. 40 ke 50. Pergi rumah kawan-kawan, waktu tu dia pergi buat apa? Dia pergi makan kenduri, kawan dapat menantu. Betul? 50 pergi 60, dia duduk pergi ziarah rumah kawan-kawan sebab apa? Kawan-kawan sakit. 60, 70, dia pergi rumah kawan-kawan buat apa? Ziarah kawan-kawan mati. 70, 80, dia tak pergi dah. Kawan-kawan main ziarah dia pula sebab tak boleh jalan. Ni umur belum. Ni umur. Sebab tu hidup di dunia ni bukan lama. Hidup di dunia ni bukan lama. Pagi tadi kawan saya telefon. Ni saya duduk. Kawan saya dah telefon cerita bab mati ni. Dia cerita ada. Saya berlakon satu cerita tu Pak Long pun tahu kot. Cerita hak Sanggit saya jadi Mak Said tu. Dalam cerita tu ada satu scene Mak Said ni dia pi. Dia naik motor, dia pergi jumpa kawan-kawan dia hak duduk motor-motor ramai, dia nak pergi minta seorang Sanggit tu. Adalah lebih kurang 15 orang pelakon tambahan yang kita ambil duduk pelakon tu. Salah seorang dia tu meninggal hari Jumaat baru ni. Tapi meninggal dia tu Allah Ta'ala bagi tragis. Raya kedua hari tu, raya kedua kita hari apa? Hari Khamis. Hari Khamis, raya kedua. Raya pertama hari Rabu. Raya kedua hari Khamis hari tu ni. Dia duk buat korban lah. Dia duk kerja dekat satu tempat. Duk buat korban dengan tim kerja dia. Duk buat korban. Dia duk pergi ambil kayu. Duk cincang tulang apa semua. Lepas tu dia tak jumpa lah. Khamis tu lah. Jumaat. Sabtu.
Ahad, Isnin kemarin. Dia balik daripada umrah beberapa bulan yang lalu. Dia balik daripada umrah, bini dia lari masa dia pergi umrah tu, lari tinggal dia. Dia balik sampai rumah, bini tak ada apa, lepas tu bini dia ni duduk tengah duduk file nak cerai apa, tinggal dia seorang-seorang di rumah. Kemarin jiran dia apa semua ni keluar daripada rumah ni, daripada hari Sabtu, hari Ahad ni duk bau. Bau macam satu benda tak elok, bau macam busuk. Kemarin hari Isnin, jiran dia duk tengok lalat ni duk penuh dekat cermin tingkap. Buka pintu tak boleh, buka pintu tak boleh. Jiran dia telefon polis, polis mai. Buka-buka, mayat mati dalam rumah. Dianggarkan dia mati pada hari Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, 4 hari baru jumpa. Mati seorang-seorang dalam rumah, siapa pun tak tahu. Umur baru 40-an pada orang. Umur 40-an. Dia ni pun satu orang hak jenis surau pun duk pi bang tempat kerja dia duk bang, semayang bang ni jaga. Tapi Allah uji dia mati seorang-seorang begitu. Sebab tu saya nak pesan Pak Long. Pak Long pun jangan duk lena kerak tengah kuliah ni. Takut gerak-gerak buat tak ada. Ni dia. Mati Pak Long. Umur 40-an. Bukan 60. Bukan 70. 40-an. Saya ni 36. Dia nak pi kot tu. Saya orang. Tapi tak apa. Saya duk kemas dengan orang tua tu. Habang kali dalam mimpi. Ni yang pertama Luqmanul Hakim pesan. Luqmanul Hakim pesan kepada kita. Kepada anak dia dan kepada kita. Yang kedua Luqmanul Hakim pesan, dia kata yang kedua ni, wahai anakku, hang beribadatlah kepada Allah mengikut hajatmu kepadanya. Hang sembah Allah, hang sembah Allah mengikut hajat hang kepada Allah, menurut hajat hang kepada Allah. Sekarang ni hajat kita dengan Allah ni banyak ataupun tidak? Hajat, tanya diri kita, kita ni hajat kita dengan Allah ni banyak ataupun tidak? Hajat kita dengan Allah ni banyak ataupun tidak? Belum. Banyak. Orang sakit, hajat dia nak sihat. Orang susah, hajat dia nak senang. Orang bersedih, hajat dia nak gembira. Hajat ni. Lalu Luqmanul Hakim kata, hang kena sembah Allah. Macam mana hajat hang dekat Allah? Masalahnya kita hari ni, hajat kita dengan Allah menggunung. Tetapi kita ni pula ibadat dengan Allah lerek. 5 waktu lintang pukang. Jangan duk kira nak berdoa lepas semayang pun Allah. 5 minit hang nak tadah tangan nak minta ke Allah. Kalau hang jarang berjumpa dengan Allah, tiba-tiba nak minta tolong. Saya bagi contoh, satu orang dia dengan kita. Masa dia senang kita pun dia tak peduli. Masa susah nak cari kita. Waktu senang kita pun dia tak peduli. Agak-agak sebagai manusia kita ni nak tolong ke orang lagu ni. Sorry. Tapi Allah dia bukan lagu kita. Mana kita nak letak muka kita dengan Allah? Lepas tu kita nak komplain. Ya Allah, pasal apalah aku berdoa ni pun lama dah tak dapat. Ibadat hang dengan Allah ni taraf mana? Sekarang kita banyak duk tanya, pasal apa kita ni minta ke Allah tak dapat? Pasal apa kita minta? Tak payah duk tanya pasal apa. Lah tanya hang dulu. Hang dengan Allah lagu mana? Hubungan hang dengan Allah ni lagu mana?
ustaz? Pasal apa? Susah baru nak ambil sejadah, baru nak semayang, baru nak doa. Allah bagi senang, Allah tu pun tak tahu hantar dia tak mana. Sebab tu saya kata, tanya diri kita Pak Long, di mana Allah di dalam kehidupan kita? Allah dalam hidup kita ni, dia duduk kelas yang keberapa? Allah Ta'ala ni dalam hidup kita, kita letak dia kelas yang keberapa? First class, second class, third class, ataupun tak ada kelas?